Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Um, Semalam kita dikejutkan dengan satu kejadian di sebuah universiti swasta apabila berlakunya letupan sewaktu tim technician mereka buat maintenance work dekat aircon compressor, dan dikabarkan seorang meninggal dunia dan 9 orang lain cedera. So dekat sini saya bukan nak membincangkan tentang apa yang salah, apa yang betul, tetapi saya melihat bahawa it is about time untuk kita memperkasakan OSH, Occupational Safety and Health, di tempat kerja, khususnya di universiti, di kampus, di college, di sekolah. Okay. Dulu kita tak berapa nak nampak sangat insiden-insiden begini yang membabitkan situasi di universiti. Mungkin ada, tetapi bendanya sedikit dan ianya tidak sampai ke tahap beginilah. Mungkin ada, mungkin tidak. Tetapi ini adalah satu kejadian yang mengejutkan, dan saya yakin tim-tim OSH kita sedang berbincang perkara ini, apa yang boleh kita lakukan. Dan bagi pendapat saya, kita tengok balik, kita revamp balik OSH policy khususnya di universiti, dan kita tengok balik HIRAC, kita tengok balik kita punya Safety and Health Committee members, ada training diberikan ataupun tidak, dan kita buat workplace inspection. So workplace inspection ni salah satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana apa? Dekat situlah kita boleh tahu apakah hazard yang ada, apakah danger yang ada. Dan buat satu suggestion kepada pihak pengurusan untuk melakukan penambahbaikan khususnya. Okay, so itulah, kita nak jaga kita ni. Siapa lagi yang nak jaga kalau bukan diri kita sendiri. Alright, Assalamualaikum.